Okay geng, hari ni kita nak pergi mancing udang galah. So malam ni aku akan mancing dekat houseboat ni. Saiz. Kan keluar. Aku dah cakap dah. Besar. Mancing 3 jam punya hasil ni. Mancing kat JT je. Assalamualaikum. Okay geng, hari ni kita nak pergi mancing udang galah dekat Sungai Muar. Aku dah lama tak mancing kan ya? Lama tak mancing dengan Ami. Kita pergi mancing dekat JT Lubuk Tackle itu hari ramai juga tanya macam mana nak pergi ke JT Lubuk Tackle tu kan, dekat Sungai Raya Muar ni. Jom aku tunjukkan jalan-jalan dia. Okey, dah luncur. Okey, itu traffic light Sungai Terap Ini jalan mengalir ke Jorak. Okey, jom kita mengalir ke Jorak Okey, tegak je. Jauh lagi, korang ikut je lah video ni. Nanti kau nampak sempang ni, ni kilang air batu Ini kilang air batu. Kita tegak lagi. Tegak lagi. Ini jalan banyak bangla. Hati-hati. Bangla tak pakai ni. Okey, kau nampak uni klinik ni, kau ikut jalan besar ni. Jangan masuk sempang tu. Tegak je. Ini sempang Tanjung Olak. Tanjung Olak, jangan masuk, tegak lagi. Dah nak sampai dah. Sekejap je. Okey, nanti kat depan ni korang akan nampak satu signboard tau. Signboard Sempang 3. Tunjuk. Korang akan nampak ni. Nampak? Signboard Sempang 3 ni, masuk. Ada pokok kelapa ni, korang masuk je. Sekarang ni kita nak kata Myvi tau. Myvi pun boleh masuk walaupun jalan dia agak tadi tak teruk. Cuma biasalah jalan kebun kan. Okey. Tegak je. Jalan dia cuma lopak-lopak je. Lopak-lopak manja. Korang tegak je, ikut je jalan ni. Dia memang satu laluan je ni. Gelap lah. Dah gelap lah. Tadi cakap sekejap. Nanti korang nampak satu pondok ni. Yang masuk pondok ni, dalam tepi. Lepas tu korang belok ke kiri. So kau depan tu kau akan nampak JT nya. 10 minit juga daripada rumah aku ni. Tak, dia sebab jalan tu. Jalan masuk dalam ni. Kalau jalan tak tahu. Itu dia JT dia. Okey. So kita dah sampai. Ni keadaan JT Lubuk Tackle yang terbaru Ini dia nak buat houseboat dia satu lagi. Inilah keadaannya. Dia punya rumah rakit dah tak ada. Dia terus buat JT besar.
Ada houseboat dia. Ni bot-bot dia semua. Okay. So malam ni aku akan mancing dekat houseboat ni. Parking kat sini je. Jom kita turun barang dulu. Kita lancor. Lancor apanya? Kita mancing lah. Jom. Okay, barang semua dah ada. Mari kita menuju ke destinasi kita. Ini ayat. Gini gila shoot. Kalau air pasang. Ini kita pakai anak udang je. Anak udang beku lagi. Pukul 8 Kita baca tak lama ni, sekejap je. Dan 3 jam. 3 jam lebih sikit balik lah. Listen. Udang. Udang dan Maggi semua. Kau Baru tegur Maggi. Baru dia bagi bukan kau jam. Dia berat-berat tak melawan tu masalahnya. Tahu-tahu dah ada udang je. Pucuk lagi. Tak apa. Kat belakang sekejap ni cerita. Tak ada, tak apa. Biarkan tu. Gor-gor nanti lalu dia nak makan kan. Dia boleh lapar ke apa. Double strike. Double strike. Nyamuk. Ni nak ni. Lain udang, lain nyamuk. Macam benda nak dilayankan ni. Udang plus sampah. Kau ni diam lah. Awak nak ambil kau ni. Belakan kau ni. Kaki muda ke TV dah. Kaki muda ke TV. Besar lighter. Rasa dia makan tak buat lari ni masalah ni. Ais lighter dia bagi. Ni udang ke lighter ni. Dah ketuk. Ini buat tagan syakap bagus ni udang ni. Dah ujung-ujung dia nekan.
Udang Maggi. Oh, ada lauk lah. Mana boleh tak ada lauk? Tu. Oh. Saiz. Saiz. Dia kena ambil gambar, dia kena ambil gambar. Inilah idaman hatiku. Kau ke depan sikit. Alamak, jatuh. Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ni macam idaman. Berani juga. Aku ingatkan dia tergelincir ke apa. Oh, ini betul ni, botol, saiz botol. Betul ni. Apa? Deterjen. Deterjen. Oi. Mantap. Ini saiz ni tak ada jongkong ke apa kan? Saiz deterjen. Ya. Okey. Mana boleh tak okey. Ya, kita relax kejap Air dah start slow. Gerak slow. Kena pukul 10. Kita mancing tadi start pukul 8. Adalah hasil, bukan tak ada. Mancing kat tepi je Kita mancing kat tepi je, bukan mancing naik boat dah. Kita duduk kat JT je. Alhamdulillah lah ada. Bukan tak ada. Ni masih termenung lagi ni. Relax dulu. Jom. Parking tengah kan dengan bot ada tahu. Kira aku tengah sedang ni. Ada udangnya. Comel teh. Kecil ni pun goreng pun sedap. Bercahaya matanya. Ada. Itu pun. Patutlah banyak. Dia Tarik makan. ikan ada memang spot ni ya. Depan tu dia ada satu macam keluk depan ni, kadang tersangkut depan ni. Betul depan ni, tak jauh. Tahu depan ni dia punya dia banyak. Memang tapi udangnya banyak. Dia banyak dalam. Aku dah buat tukun dah, weh. Siang. Nanti datang pun. Ni banyak. Kosong je. Orang cakap mati kat JT tak ada barang. Buat je. Geram. Buat. Kau basuh sikit dua ni. Geramnya tu. Aku lagi mancing malam Jumaat je. Kalau aku mancing hari-hari berkilo boleh. Kalau satu hari macam tu aku rasa, banyak ni. Aku sangkut dekat bontok pun pedal juga. Ini 10 tahun pun dia tak mati. Itu kalau Tahu-tahu berbesar je. Jadi galak. Aku tanduk ni. Ha. Apa tu? Ini. Keluar sikit. Dah kecut dah. Baung, kena baung. Dia bau ni. Kita tagan tadi udang seko. Angkat. Mantap. Bau.
Memang bau ni. Takut pula. Asal Aduh. naik sana. Sana naik boat. Depan but. Dia depan but tu, mesti dia lepas. Nanti kau keluarkan tali sikit. Keluarkan tali sikit, dia keluar baru kau tarik balik. Ya, bawah tu je. Lepas tali. Nanti dia keluar. Kan keluar. Aku dah cakap dah. Basah. Ini bau lauk. Duri ke baung? Bau. Tunggu lama. Nak tabuk je kot. Tak juga. Siap. Sikit tu taruh atas rembut kat sebelah. Mana. Macam tu cakap udang je. Udah bawa makan batu betul. Oh ni bukan but yang tu aku buat dia. Ada besar ni. Minyak bibi. Ini kalau macam ni 5 ekor apa. Takutnya kat luar. Ya, dia nyambur. Takutnya kat luar. Nyambur. Matanya ujung aja lah. Sebab matanya kat dekat tanduk udang. Aduh, mantap guys. Ikan ada, udang ada. Ni bos dia. Mantap. Bos lubuk tackle dia. Okay geng, kita nak balik lah. Hasil ni alhamdulillah lah ada Ni kita kat jeti lubuk tackle lah. Ni bos dia Tak nampak lah bos ni. Gelap, makin gelap. Oh, Silau siap. hilau Tengok hasil dia sekejap Jom. Ni aku punya mancing 3 jam punya hasil Mancing kat jeti je. Mancing kat jeti je Apa kata kat jeti tak ada udang. Ikan tu aku nak bagi gorgon kat rumah makan. Ni kita ambil punya. Jadi dia kata dah tak terkira. Dia banyak kan buat awak. Wah, dia jongkok. Seorang psycho jongkok Demi 2 tak? Demi 2? Oh. Mantap sir. Okey. Siapa kata tak ada udang? Hari ni. Yang ni kau. Sini ada bot. Ni kita mancing ni kat houseboat tau. Kalau kau nak mancing kat sini, kau boleh roger dia Nanti aku tinggalkan nombor telefon. So, sampai di sini saja. Nanti kita mancing lagi. Assalamualaikum. Bye. Tadi ada baung 2 ekor. Balik. Nanti kita kumpul, kita masak asam pedas. Kang ada lagi ikan, bagi tahu, aku masakkan. Minta. Boleh tahu. Terlebih je. Gemuk ni ada telur.